Alright guys, so hari ni aku nak cerita sikit mengenai ZX25 Double R. Okay, Double R. So first of all, siapa yang tak boleh nak bezakan lagi Double R dengan Single R, aku dah banyak buat video dah. Tapi tak apa, Double R ni dia mahal sedikit berbanding dengan Single R sebab dia dapat monoshock. Monoshock Showa ni dia adalah monoshock model yang sama dekat abang dia ZX10R. So dia memang monoshock yang premium. Okay, hari ni aku dah buat satu video kenapa korang perlu beli Double R berbanding dengan Single R. Sebab bila orang kata, bila aku buat video ke kan, ada orang tanya, alah monoshock sahaja beza. Okay, monoshock ni memanglah untuk orang-orang yang beginner, beginner dan first time bawa motor 250. Mungkin diorang rasa suspension ni tak penting sangat, janji laju. Sebab aku tengok ramai yang mengatakan top speed lagi penting. Motor tak semestinya kita fokus kepada top speed sahaja. Lebih-lebih lagi motor sport bike macam ni. Mungkin korang beginner, so maybe korang tak rasa kepentingan monoshock tu lagi. Tapi bila korang dah adapt, dah mula pakai motor ni setahun, 2 tahun, korang akan rasa memang patut ambil Double R. Kalau bajet tak ada masalah, aku memang saran ambil Double R. Sebab bila monoshock suspension yang adjustable ni, yang premium ni, satu ketahanan dia lah, kedua cornering lebih sedap, even top speed korang pun lebih senang nak dapat. Sebab apa? Korang stabil dekat highway tu. Ramai masih lagi tak tahu kepentingan suspension yang baik dekat motosikal. Kalau bajet tak ada masalah, kau tengok harga macam ni kan, ni Double R di Single R kan, bajet tak ada masalah. Bagi aku better korang ambil Double R. Suspension dia memang mantap.